Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam Ustazah, boleh dengar. Okay, Alhamdulillah. Okay, InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Okey, baik. InsyaAllah kita akan sambung semula pengajian tadabbur kita. Hari itu kita berhenti ayat 83 kan. InsyaAllah kita akan sambung 84. Jadi malam ni kita bacakan daripada ayat 84 hingga pada ayat 90 insyaAllah. Okey, 84 sampai 90 daripada surah Ali Imran. Okey, boleh? Baik, kalau dah sedia kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Sadaqallahu Azim. Okay, kita lihat tafsiran untuk surah Ali Imran. Tapi sebelum tu kita recap sedikit daripada pengajian sebelum ni. Kalau anda perhatikan ayat yang terakhir kita cover sebelum ni adalah tentang Allah bertanya, bertanya bukan mohon jawapan tapi bertanya lebih untuk kita memikirkan. Allah kata apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslam dan kepadanya lah telah submit, telah aslam, telah menyerah diri, telah tunduk patuh. Siapa yang ada di langit dan ada di bumi tau'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Yang tunduk patuh pada Allah tu maknanya semua makhluk yang ada di langit atau di bumi dengan keadaan tau'an sukarela atau terpaksa wa ilaihi yurja'un dan kepada Allah lah akan dikembalikan kesemuanya. So kalau kita lihat ayat ni Allah menyebutkan makhluk tu semua siapa pun jadi makhluk dia akan patuh ataupun akan ikut kepada
peraturan dia. Maknanya kalau kita lihat alam ni, dia beredar atas peraturan yang Allah dah tetapkan. So kalau pagi tu terbit matahari, akan kekal lah matahari tu terbit waktu pagi. Kalau malam tu waktu bulan, bulan akan sentiasa keluar waktu malam. Dia tak akan melanggar daripada aturan. Itu maksud aslama man fis samawati wal ard. Okey, so ayat ni pun ada terkait dengan ayat yang lain pada surah yang lain. Contohnya kalau ayat 83 ni anda boleh jumpa ayat lebih kurang sama yang menerangkan konteks yang sama pada surah Ali Imran. Ini saya share surah Ali Imran. Surah Ali Imran pada ayat yang ke-25 onwards. So kalau surah Ali, sorry, bukan surah Ali Imran, surah Luqman, maaf. So surah Luqman, surah ke-31 juga berkait dengan ayat yang sama tentang submission apa-apa saja makhluk di langit dan bumi, yang mana pada ayat 25 surah Luqman disebutkan wala in sa'altahum. Kalaulah mereka bertanya, kalaulah kamu bertanyakan kepada mereka, sa'altahum tu kalaulah kamu Muhammad bertanyakan pada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan semua petala langit dan juga bumi ni, pasti mereka akan jawab Allah. Allah kat sini bermaksud Tuhan lah. Okey, tak kisahlah manusia namakan Tuhan tu dengan apa, tapi pasti manusia akan mengatakan adanya pencipta, adanya Tuhan. Tapi Allah specifically sebut nama dia Allah di sini untuk highlight yang mencipta ni. Kalau tanya siapa pun, pasti mereka akan akui adanya Tuhan di situ. Okey, kulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka seolah-olah macam tak mengetahui. Kemudian ayat 25 Allah emphasize lagi lillahi ma fis samawati wal ard. Sama lebih kurang macam surah Ali Imran yang kita baca sebelum ni ayat 83. So ayat 26 surah Luqman Allah kata bagi Allah segala apa yang ada di langit dan bumi. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah tu maha kaya. Okay? Dan juga maha Al-Hamid tu kaya lagi maha memberi. Okey, itu satu, ayat 26. Kemudian satu lagi pada surah An-Nahlu, ayat 49, kita jumpa sekali lagi ayat yang lebih kurang sama, konteks yang sama, yang mana Allah kata, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Dan bagi Allah bersujud segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Okay, so bersujud kat sini dia lebih kurang ada kaitan dengan maksud aslam, sebab aslam maknanya submit, iaitu mengikut. So yasjud maknanya sujud. Sujud maknanya sujud dalam erti kata patuhlah. Patuh kepada Allah, apa yang ada di langit dan bumi. Min dabbatin wal malaikatu wahum la yastakbirun. Min dabbah tu maknanya makhluk yang melata, makhluk yang merayap atas bumi, yang kita nampak ni ataupun yang kita tak nampak, semuanya sujud ataupun semuanya ikut kepada apa yang telah Allah gariskan pada mereka, sehinggalah para malaikat dan kesemua makhluk yang lain selain daripada manusia ni, mereka ni la yastakbirun, tidak sombong. Okey, maknanya mereka tidak melawan lah maksudnya. Okey, jadi kalau kita lihat ayat yang sama pada surah Ali Imran 83, anda akan jumpa ayat yang sama konteksnya pada surah-surah yang lain juga. Okey, itu menandakan bahawa apa saja yang Allah cipta langit dan bumi ni, semua yang ada makhluk tu, dia ikut kepada garis yang Allah tentukan. Yang ingkar ataupun yang rebel hanyalah kita dan jin. Okey, tapi yang lain daripada tu akan ikut pada apa yang telah Tuhan tetapkan. Itu sedikit lah. Okey, so kita masuk pada ayat yang kita bincang hari ni. Surah Ali Imran ayat 84. Okey, boleh silakan siapa nak kongsikan tafsir anda? Katakanlah, wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu mereka. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para Nabi daripada Tuhan mereka, kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Okey, baik. Terima kasih. So, kat sini kalau kita perhatikan ayat ni adalah sambungan daripada ayat sebelum-sebelum ni. Kalau kita tengok pada ayat 59 onwards daripada surah Ali Imran, adalah cara Allah ajar Nabi kita untuk menjawab
kirakan diskurs ataupun kalau orang ahli kitab, terutama sekali orang Kristian ajak berdebat, apa nak jawab. So kalau kita tengok dia punya sebab nuzul ataupun sebab turun ayat-ayat sebelum ni adalah kerana ada delegasi daripada Najran. Najran tu salah satu kawasan, kalau sekarang di kawasan Arab Saudi lah. Okey, ada delegasi orang Kristian daripada Najran telah datang ke Madinah. Kenapa mereka datang? Sebab mereka dengar ada nabi yang ada orang yang mengaku dia tu nabi terakhir. Jadi mereka datang nak check out lah betul tak orang ni, siapakah orang ni, dia nak tengok sendiri. Jadi bila mereka datang tu, kalau anda tengok dalam tafsir Ibn Katsir ada setengah narration ataupun riwayat dari sahabat, ada setengah sahabat menceritakan tentang kedatangan delegasi Najran tu. Para sahabat bila lihat orang-orang ni datang, mereka rasa kagum sebab pakaian orang-orang ni mahal. Ibarat kalau zaman kita dia datang pakai pakaian branded lah. Dia pakaian tu tak lazim mereka nampak pada zaman tu dipakai oleh orang biasa. Selalu yang pakai tu adalah orang golongan bangsawan. Jadi kedatangan mereka tu sangat sangat outstanding dari segi rupa dia lah, dari segi appearance. Jadi kat situ kita nampak ada beberapa pandangan atau ada beberapa cerita para sahabat tentang kedatangan mereka. So starting daripada ayat 59 onwards pada surah Ali Imran yang kita baca sekarang ni adalah cara Allah ajar Nabi kita macam mana nak berdepan dengan persoalan mereka. Sebab mereka ni datang sebenarnya nak tengok siapakah Nabi terakhir. Pada masa yang sama dia nak tanya tentang message yang Nabi terakhir ni bawa. Tapi bila Nabi bentangkan, mereka tak reseptif. Walaupun mereka nampak apa yang Nabi kita sampaikan tu ada persamaan dengan kitab mereka. So kenapa mereka tak reseptif? So kalau kita tengok pada ayat sebelum ni, kan Allah kata fa'in tawallau, pada beberapa tempat Allah sebut fa'in tawallau beberapa kali. Kerana mereka ni tidak begitu menerima sebab mereka rasa apa? Ada certain standard yang mereka ni ada kelebihan yang mana Nabi tak ada. So kat situ ada melibatkan ego lah. Okey, kerana ada ego tu maka mereka tidak menerima. Sebab tu kalau anda tengok pada ayat apa ni, bahagian yang Allah sebut ya bertahil kan, mubahala, kalau kamu benar maka kamu bersumpahlah untuk dikenakan kiranya macam laknat terhadap siapa yang berdusta terhadap kenyataan yang diberikan tadi. Okay, so kalau kita tengok ayat sebelum ni ada beberapa tempat Allah sebutkan fa'in tawallau. So fa'in tawallau tu merujuk kepada kalaulah mereka tak menerima message yang kamu sampaikan, maka sesungguhnya kamu ni telah menyampaikanlah sesungguhnya kamu benar-benar Islam. Tu Allah sebut pada Nabi kita. So Nabi kita tak rasa disheartened walaupun ahli kitab ni yang Nabi tahu mereka dah terima message tapi mereka tetap tak terima. Sekejap mana tadi? Okay, so kalau tengok pada ayat sebelum ni, sebentar saya dah terlajak ke depan. So kat sini pada ayat 63 Allah sebutkan kan fa'in tawallau fa'innallaha alimun bil mufsidin. Kalau mereka tu berpaling, maka Allah lebih mengetahui siapakah golongan yang rosak dia punya akidahnya dan sebagainya. Okay, so kat sini diajarkan pada Nabi tentang cara nak berdepan dengan orang-orang yang nampak kebenaran tu tapi ego adalah dengan tidak kirakan don't take it too hard. Kamu dah sampaikan, kalau mereka berpaling, sekali lagi Allah sebut fa'in tawallaw ayat 64, faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah kami adalah sebenar-benar orang-orang yang menyerah diri pada Tuhan. So maknanya kalau mereka tak terima, sudahlah kamu dah sampaikan. Jadi kamu dah jalankan kerja kamu, selebih tu adalah atas mereka untuk terima ataupun tidak. So kat sini pun mengajar kita tentang sifat manusia. Ada setengah manusia tu dia berdebat bukan untuk cari faktanya, tapi lebih kepada untuk menampakkan yang dia tu lebih pandai. Okey, dan so orang-orang macam gini adalah kita biarkanlah, biarkan dia dengan kesombongannya sebab kita dah sampaikan. Kalau dia masih tak terima, so kita biarkan sebab tak guna nak continue perdebatan tadi kerana akan drain kita punya energy dan itu tak ke mana-mana. Itu seperti mana disebutkan pada dua ayat ni lah, fa'in tawallau bawah 64, satu lagi pada ayat 63 fa'in tawallau sekali lagi. Okey, itu sedikit tentang sifat manusia yang mana Nabi berdepan dengan orang ahli kitab yang mereka tahu tapi mereka tolak. Okey, so sebelum kita proceed, ada apa-apa anda nak tambah? Nak tanya ke setakat tu? Ada tak ada? Okey, so kalau Ustazah, kita... saya nak tanya. Yang baru tadi Ustazah explain ayat 83. Apa tu?
walaupun secara paksa ataupun rela, setiap ciptaan Tuhan tu akan taat pada Tuhan. Hmm. Okay, so yang selalu ingkar adalah jin dan manusia. Hmm. Jin kita tahu manusia berakal. Jin ada akal ke tidak? Consider. Ada. Sebab tu dia ada taklifan. Makhluk yang diberi taklifan adalah yang berakal. So kalau kita tengok pada surah Ar-Rahman kan, saqalan. Allah sebut dengan perkataan saqalan. Saqalan tu dua makhluk yang berakal lah. Maknanya kita diberi free will, kita diberi pilihan. Jin pun diberi pilihan. Jadi jin pun ada dia punya society macam manusia, cuma dia berada di alam yang lain. So kalau dalam alam kita, kita ada pemimpin, kita ada kita ada negara, kita ada pentadbiran dan sebagainya. Mereka pun ada benda yang sama, cuma di alam mereka. Dan kita pun tak boleh berkomunikasi dengan mereka sebab kalau kita tengok pada surah jin, kalau kita minta tolong pada jin, dia akan lebih mendatangkan kesesatan. Kenapa? Sebab kita tak nampak dia. So, dia boleh menipu kita. Kita pun tak boleh verify betul ke tidak apa dia cakap kan. Sebab tu kita tak boleh ada komunikasi dengan mereka. So, balik pada soalan tadi, ya, dia pun diberi taklifan jadi ya. Dia pun diberi akal, dia boleh berfikir. Sebab tu kalau kita tengok ada setengah riwayat, Nabi cerita, bila Nabi bacakan sesuatu surah, jin respon. Okay, kenapa mereka respon? Sebab mereka boleh berfikir. Mereka tahu yang message tu adalah datang daripada Tuhan. Itu satulah. Kemudian berbalik pada sebelumnya anda ada tanya kan tentang Hawariyun. So kalau ayat yang awal-awal tadi, surah Ali Imran, kita ada jumpa perkataan Hawariyun. So perkataan Hawariyun saya tengok dia daripada perkataan Hawara. Dia punya root word ha, waw dengan ra. So dia ada beberapa makna. Hawara tu sama ada sesuatu tu menjadi bersih, menjadi putih, ataupun hawara from the same word, sesuatu tu berubah. Jadi perkataan hawariyun yang merujuk pada pengikut Nabi Isa daripada perkataan hawara yang merujuk pada segolongan manusia yang berubahlah. Berubah daripada kesesatan tu menuju kepada kebenaran hasil daripada mengikut Nabi Isa ataupun bermaksud mereka tu yang putih hatinya. Okay, itu sedikit sebanyak tentang maksud Hawariyun. Dan kalau kita tengok version yang Kristian tu disebutkan salah seorang tu memberitahu pada raja tentang keberadaan Nabi Isa. Kalau kita tengok dari segi version tu, dia katakan itu adalah salah seorang daripada disciple Nabi Isa kan ada 13 orang. So salah seorang tu mengkhianati Nabi Isa. Tapi kalau tengok versi Quran dalam surah Ali Imran mengatakan bahawa Hawariyun tu berjanji, bersumpah setia dengan Nabi Isa, mereka akan support Nabi Isa. Jadi agak sedikit contradicting. So kalau tengok pada maksud Hawariyun, maknanya mereka yang putih hatinya, mereka yang ikhlas lah. Okay, jadi tak tahulah. Mungkin yang so-called khianati Nabi Isa tu bukan Hawariyun yang sebenar. Dia cuma menyamar menjadi salah seorang disciple. Kemudian dia bocorkan rahsia. Allahu'alam. Sebab tak diterangkan in detail dalam Quran. Tapi kalau version Quran, kalau Hawariyun mereka janji, mereka akan patuhlah. Mereka akan support Nabi Isa all the way. Okay, tu version kita lah kalau kita banding dengan version mereka. Okay, so kalau tengok pada ayat 83, tau'an wa karhan, secara paksa ataupun secara sukarela ataupun paksa. Tau'an tu sukarela, karhan tu paksa. So maknanya semua yang Allah cipta tu akan kena ikut kepada garis takdir yang Allah tetapkan. Dia bukan sekadar pada apa yang Allah tetapkan dari segi creation, tapi garis takdir kita. So setiap makhluk tu dia ada expiry kan, ada ajal termasuk kita. So suka tak suka, terpaksa ataupun rela, kita akan terikut kepada apa yang ditetapkan tu. So kalau dah sampai masa untuk kita meninggal, sama ada kita tak suka pun kita akan meninggal masa tu. Tu maksudnya. So kalau kita tengok makhluk yang Allah cipta ni, setiap satu tu dari segi scientifically kita nampak dalam ekosistem tu setiap makhluk tu ada tugasan dia. Okay, so maknanya tugasan tu ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah lah selaku pencipta. Katalah kalau kita tengok nyamuk nyamuk yang nyamuk betina tu dia akan hisap darah kan. Macam mana pun dia akan hisap darah sebab itulah ketetapan dari segi penciptaan dia. Okay, sama jugalah macam kita. Kita akan ikut garis takdir yang Tuhan tetapkan tadi. Okey. Baik, ada apa-apa nak tambah, nak tanya sebelum kita sambung? Saya cuma nak tambah yang the irony lah. Maksudnya kalau yang berakal tu patutnya lebih senang lah untuk see the truth.
Tapi bila when you see the irony is kadang-kadang lebih baik tak diberi akal sebab you know in the end you will patuh Tuhan. You get what I Ah, mean? ya, ya. Lah macam kita tengok birds for example birds yang kalau dia ada life cycle dia kan sampai satu tahap dia akan ada mating season, dia akan ada keluarga, dia akan bina sarang semuanya. So maknanya mereka ikutlah kepada aturan kehidupan tu walaupun tak berakal. Lepas tu kalau kita tengok haiwan kadang-kadang tu display a higher level of affection ataupun a higher level of mercy compared to humans. Contoh macam kalau kita tengok example paling dekat anjing lah kalau kita bagi makan dia akan ada rasa berterima kasih dan dia akan rasa indebted, tapi manusia yang berakal tak semua macam tu. So at one point sebab tu Tuhan kata kalau manusia ni tak gunakan akal, kita lebih teruk daripada haiwan. Sebab haiwan dia tak ada akal. Dia tak ada akal as in dia tak boleh berfikir benda yang kompleks tau. Dia hanya boleh menjalankan kehidupan tu based on apa yang dah diprogram untuk dia. So kalau kita tengok macam mana burung tu boleh bina sarang dia tak pergi sekolah, dia tak belajar engineering kan. Macam dia boleh bina sebab benda tu dah pre-wired in them. Dia punya insting tu dah diberikan pada mereka. So mereka yang diberi insting tanpa akal ni mereka lebih so-called baik lah in certain areas, especially dari sudut dia punya rasa kesian dan simpati compared to manusia yang sepatutnya ada akal, sepatutnya lebih baik. That's why Allah sebutkan kita lebih teruk daripada haiwan kalau kita tak menggunakan akal tu pada fullest capacity. Okay, itu satulah. Okay, ada apa-apa nak tambah? Nak kongsikan yang lain? Kalau tak ada, kita masuk pada ayat 84. So, kenapa benda ni keluar? Allah kata, Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Jadi, kul kat sini adalah Allah beritahu pada Nabi kita, katakanlah. Maknanya, cara untuk menjawab mereka lah. So, mereka sebut benda ni ataupun mereka timbulkan perkara ni, maka kamu jawab macam ni. So, Allah kata pada Nabi kita, beriman, kami telah beriman. Amanna, kami telah beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Kemudian disebut tentang Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub. Wal asbat tu cucu-cucunya lah ataupun keturunan daripada semua para nabi yang disebut ke atas ni. Okey, kemudian apa yang diberikan oleh Musa dan Isa dan nabi-nabi daripada Tuhan mereka. So kalau kita perhatikan struktur ayat ni, yang ke atas ni tentang Nabi Ibrahim, dia sebut tentang lineage para nabi. Lepas tu yang bawah ni wa ma'utiya Musa disebutkan tentang perjalanan kitab. Sebab kita nampak sebelum Quran ada kitab lain sebelum dia kan. So kitab lain sebelum Quran pertama dari segi susunan dalam ayat ini adalah daripada apa yang diturunkan kepada Musa, which is kitab Taurat. Kemudian dan Isa, which is kitab Injil. Okay, so kalau kita bandingkan antara timeline para rasul yang disebut pada ayat ni, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yaqub, kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa, dia punya timeline tu siapa yang datang dulu adalah berdasarkan siapa yang disebut dulu pada ayat ni. So Nabi Ibrahim disebut dulu kan, maknanya Nabi Ibrahim tu lebih awal berbanding dengan semua yang disebut kat sini. Dan kalau kita tengok dari segi pandangan sejarawan, Nabi Ibrahim hidup sekitar 2100 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa. Okey, kemudian datanglah keturunan Nabi Ibrahim yang kita nampak ni dan nampak seterusnya nampak Nabi Yaqub. So Nabi Yaqub adalah cucu kepada Nabi Ibrahim dari jalur anak dia Nabi Ishak. Okey, jadi Nabi Yaqub ni kalau dari segi timeline sejarahnya dia hidup sekitar 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Okey, so maknanya Nabi Yaqub ni hidup sebelum turunnya kitab Taurat. Okey. Kemudian barulah datangnya cucu cicit iaitu Al-Asbat di sini, keturunan bawah daripada mereka yang disebut ke atas ni. Kemudian barulah diberikan kepada Nabi Musa iaitu kitab Taurat dan juga Nabi Isa. So kenapa disebut lineage ni adalah kerana orang kiran Bani Israel daripada ahli kitab yang berpegang pada Taurat ataupun yang mereka berpegang pada Injil, mereka akan mengaitkan dengan nama-nama para anbiya yang disebut pada ayat ni. So dalam kitab mereka pun mereka akui ada nabi-nabi ni. Dan mereka pun sebelum ni kita pernah nampak ayat yang lain kan, mereka kata Nabi Ibrahim tu daripada kalangan Yahudi. Ada kata
Nabi Ibrahim tu daripada kalangan Kristian. Itu perdebatan antara mereka lah. So disebutkan lagi nama-nama nabi-nabi ni untuk kirakan Allah nak suruh Nabi beritahu pada mereka bahawa kalau para anbiya yang kamu kenal ni membawa mesej tentang tauhid, Nabi kita pun membawa mesej yang sama tentang tauhid. So maknanya mesej yang Nabi sampaikan tu bukan benda baru. Dia benda yang continuation daripada para anbiya sebelum ni. So kenapa disebutkan orang-orang ni, nabi-nabi ni, untuk mereka kenal bahawa message tu sama. Yang menjadi tak sama kerana something dah berlaku dalam perjalanan tu. Maknanya ada yang telah ditukar. Okay, so disebut tentang para anbiya ni dan juga message mereka. Nanti pada ayat belakang kita akan jumpa sekali lagi tentang Nabi Yaqub. Tapi di ayat yang belakang disebutkan Nabi Yaqub dengan nama Israel. Okay, so Allah kata pada ayat ni la nufarriqu baina ahadin minhum, tidak dibezakan. So maknanya message tu samalah. Message tu sama antara satu dengan yang lain. Maknanya semua nabi ni dia membawa message yang sama. Wa nahdu lahu muslimun, dan kami kepada lahu tu refer kepada Allah. Dan kami kepadanya iaitu kepada Allah, kami muslimun, kami menyerah diri. Ataupun kami submit, kami patuh kepada Tuhan. Sama macam para anbiya yang lain. Okey, tu sebabnya kenapa disebutkan nama-nama para anbiya ni. Okey, seterusnya. So maknanya jawapan ni ada kaitan dengan dialog dengan ahli kitab lah. Khususnya daripada kalangan mereka yang datang daripada Najran sebelum ni. So dialog tu panjang, jadi kita nampak jawapannya pun banyaklah Allah berikan. Start daripada ayat 59 sampailah ke ayat yang kita nampak sekarang ni. Okey, selesai bab tu. Kemudian masuk ayat 85. Silakan sesiapa? Ustazah, tanya sikit Ustazah. Silakan. Yang apa ni, siapa, Nabi mana yang bawa kitab Zabur, Ustazah? Nabi Daud. Oh, Nabi Daud. Tu yang ada version kalau Kristian dengan Arms of David. Tapi kitab tu ataupun Nabi Daud tu tak banyak dijadikan konflik ataupun tak banyak dipersoalkan. Yang dipersoalkan start daripada zaman Nabi Ibrahim onwards. Kenapa? Sebab masing-masing claim Nabi Ibrahim di pihak mereka. Dan kenapa dari Nabi Ibrahim? Sebab dari dia lah datang ramai para Nabi, khususnya di kalangan Bani Israel. Lepas tu sebahagian tu daripada kalangan bangsa Arab. So maknanya bangsa Arab dengan bangsa Israel ni, dia adalah adik-beradik. Sebenarnya adik-beradik satu bapa lain mak. Okay, dan so-called sibling rivalry itulah daripada zaman tu sampailah akhir. Kenapa? Sebab Bani Israel tak boleh terima yang Nabi terakhir tu adalah dari kalangan bangsa Arab. Sebab mereka ada satu rasa ego yang merasakan mereka tu manusia yang pilihan Tuhan lah. Jadi bila message terakhir tu tak sampai pada mereka, tak sampai pada bangsa mereka, mereka fanatik bangsa, sampai pada bangsa Arab, Nabi berbangsa Arab, maka sebab tu mereka tak terima. Okey. Tapi kalau kita tengok zaman Nabi Daud, dia lebih awal lagi daripada tu. Cuma tak disebut sebab dia punya akar, dia punya perbahasan tu datang daripada zaman Nabi Ibrahim onwards. Okey, boleh? So satu kita belajar. Sila. Oh, sorry Ustaz. Tadi Ustaz cakap pasal nyamuk betina isap darah. Apa nyamuk jantan tak isap darah ke? Tu saya tak pasti. Tapi yang saya tahu kalau yang isap darah tu nyamuk betina. Oh, Tu yang sekarang ada, ni kita side track tu yang sekarang mereka keluarkan Wolbachia mosquito, nyamuk jantan yang dia breed dalam lab kan untuk mengawal dengan nyamuk betina untuk kirakan macam corrupt dia punya biological system lah macam tu. Jadi dia tak akan kirakan breed. Sebab nyamuk betina lepas isap darah dia akan breed ataupun bila dia breed tu dia akan isap darah lah macam tu. So kalau dia tak boleh breed maka dia tak akan isap darah, maka kuranglah nyamuk Aedes tu katanya lah. That's why kita nampak lately banyak nyamuk. Tapi nyamuk-nyamuk tu katanya nyamuk jantan tak isap darah katanya lah. Tapi kalau saya nampak kita just swat aje lah kasih mati kan, tak tahu dia nyamuk betina ke jantan. Okay. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, so next one kita jumpa ayat yang ke-85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. So ini adalah sambungan jawapan daripada apa yang Allah suruh Nabi kita jawab daripada Qul amanna tadi. So sambungannya وَمَنْ يَبْتَغِي. Okay, silakan siapa nak kongsikan tafsirnya. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ.
Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak. Dan orang-orang yang rugi. Okey, terima kasih. So kat sini adalah sebagai satu reminder untuk ahli kitab, especially sebab mereka ada kitab kan. So Allah remind melalui lisan Nabi kita, melalui Quran ni. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa yang memilih selain daripada Islam sebagai agama. So dinan kat situ ada beberapa maksud. Dinan boleh bermaksud agama, dinan pun boleh bermaksud cara hidup. Sebab apa? Sebab agama tu yang akan mencorakkan cara hidup kita. Sebab itu kalau kita tengok pada surah Baqarah, kita pernah bincang sebelum ni kan, pada surah Baqarah, lan tarda ankal yahud hatta tattabi'a millatahum. So satu lagi perkataan agama adalah perkataan millah. Millah tu pun bermaksud agama. Yang mana Allah sebutkan pada surah Baqarah, Allah beritahu pada Nabi kita tidak akan boleh duduk diam ataupun tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani dan Jews dan the Christians tak akan boleh duduk diam, tak akan redha melainkan kamu mengikut cara mereka ataupun agama mereka. So kalau kamu tak jadi Kristian pun tak apa, tapi lifestyle kamu macam mereka, barulah mereka rasa yang kamu ni bukan threat. Tu maksudnya. So kat sini pun sama, Allah remind sesiapa yang memilih selain daripada Islam sebagai agama maka tidak akan diterima. So kenapa tak diterima? Sebab dia punya syarat yang pertama tu adalah dia mestilah tidak mensyirikkan Tuhan. Yang selain daripada Islam ada elemen syirik ataupun ada elemen tukuk tambah di situ. Jadi kerana ada tukuk tambah maka tak sesuai dengan apa yang Allah berikan maka dia tidak diterimalah. Nak senang faham ibaratnya kalau kita nak apply something dia kan ada syarat-syarat tu kan. Kalau ada prerequisite tu kita tak dapat fulfill maka benda tu ditolak lah. Contoh kita nak apply loan, dia ada certain things yang kita kena sertakan dalam dokumen kan, tapi kalau benda tu tak pas, benda tu tak akan di-approve. Macam tu jugalah dengan kehidupan kita di akhirat nanti. So kalau kita datang dengan dosa-dosa yang lain, ada harapan untuk diampunkan, tapi kalau dosa syirik ataupun dosa menyembah selain daripada Allah tu, ataupun mensyirikkan dia, maka Allah kata tidak diterima. Dan di akhirat nanti jadi kalangan yang rugi. Itu yang risau tu. Ini sebagai reminder untuk ahli kitab dan secara tak langsung kepada kita juga. Okey, kemudian ayat 86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru. So kat sini kita nampak perkataan kafaru. So kafaru kita tahu bermaksud orang yang menyembunyikan daripada perkataan kafara. Kalau asal perkataan ni penggunaan tu untuk agriculture lah. Maknanya orang tu tanam satu biji benih ditutup dengan tanah. So maknanya benih tu ditutup supaya tak nampak. So macam tu juga perkataan kafaru dalam konteks akidah bermaksud dia tahu kebenaran tu tapi dia tutup, dia sembunyikan, dia in denial. Jadi pada ayat ni Allah terangkan lebih sedikit tentang siapakah mereka yang kafir tu. So kafir bukan bermaksud orang yang bukan Islam itu konteks yang terlalu broad sangat. Actually makna kafir tu refer kepada mereka yang tahu tentang message tu, tentang agama yang sebenar tapi mereka tak terima. Okay, kalau mereka yang tak tahu dan mereka bukan Islam kerana mereka memang tak tahu, tu bukan dalam konteks kafir kat sini. So dalam konteks ayat ni Allah kata kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah hendak memberi petunjuk kepada satu kaum yang kafaru, yang kafir, yang menutup kebenaran tu ba'da imanihim. Selepas mereka sebenarnya beriman, selepas mereka tahulah yang tentang kebenaran tadi. Wa syahidu anna rasul haq, dan mereka sendiri nampak bahawa Rasul tu Rasul kat sini ada perkataan ni ada alif lam bermaksud sesuatu yang spesifik rujuk kepada Rasul kita. So mereka yang ahli kitab ni sendiri nampak Rasul yang depan mereka ni datang dengan kebenaran, waja'ahumul bayinat, dan telah datang kepada mereka keterangan. So maknanya mereka tu dikira kafir kalau dia dah nampak clear cut, this is the thing, this is the message, tapi mereka still tak terima, maka itulah dinamakan sebagai kafir mengikut konteks ayat ni. Okay, sebab tu kalau kita tengok pada surah Baqarah yang awal tu, innal lazina kafaru, sekejap kita tengok surah Baqarah, takut saya salah quote. Okay, so kita refer balik pada surah Baqarah pada ayat yang ke-6 tak silap saya. So kat sini Allah sebutkan pada ayat yang ke-6,
Innal lazina kafaru sawa'un alaihim. Sama ada kamu memberikan peringatan kepada mereka ataupun tak berikan peringatan, mereka tak akan beriman. So kafir kat sini bukan sekadar orang yang bukan Islam, tapi kafir tu refer kepada mereka yang dah dapat message, yang dah faham, yang dah tahu. Tapi mereka still menolak. So orang-orang yang macam gini, yang berdegil, yang ada ego ni, kamu pesan ataupun tak pesan, mereka tak nak terima sebab mereka memang tak nak terima kerana ego. Sebab tu pada ayat seterusnya, ayat 7, Allah kata khatamallahu ala qulubihim. Kerana mereka degil dan ada ego, maka hati mereka tu seperti telah disil, dikunci rapat oleh Allah. Okay, so tu maksud kafir lah. Maknanya mereka yang dah dapat message tapi kerana ego mereka tak terima. Okey, so kat sini Allah kata wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. So zalim tu maknanya mereka yang membuat aniaya pada diri sendiri. Sebab dah dipelawa, dah didakwahkan tapi mereka tak terima, so mereka menganiaya diri sendiri sebenarnya. Okey, baik. So itu ayat 86. Kita pergi pada ayat 87. Silakan sesiapa tafsirnya. Mereka itu balasannya ialah laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Okey, baik. Terima kasih. So kat situ Allah kata mereka yang ada sifat-sifat di atas ni yang mereka dah dapat message, tak terima dan sebagainya. Dia punya balasan bagi mereka adalah laknatullah. So perkataan laknah kat sini ada ta marbutah. So kalau dia ta marbutah maknanya dia ada satu benda yang khusus lah. So laknat tu apa? Laknat tu adalah dijauhkan daripada rahmat Allah. Itu maksud laknat. Dijauhkan daripada kasih sayang Allah. Okay, wal malaikah wan nasi ajma'in, dan juga dilaknat oleh para malaikat dan manusia keseluruhannya. So maknanya mereka-mereka yang bersifat ungkal macam ni, yang degil macam ni, dia dapat kirakan penghinaan lah. Penghinaan bukan daripada Allah saja, tapi seluruh makhluknya yang patuh kepada Allah tadi akan juga nampak kesalahan mereka. Okay, itu maksud di sebalik ayat ni lah. Dan kenapa disebutkan la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in? Agak-agak kenapa? Kenapa tak disebut dilaknat oleh Allah sahaja, tapi Pasal semua orang disebutkan tak suka dizalimi. apa dia? Semua orang tak suka dizalimi. Okey, ya. So kenapa disebut Allah, malaikat dan manusia keseluruhannya? Kerana benda yang benar tu adalah sesuatu yang clear. So kalau you menolak kebenaran tu, benda tu akan dilihat oleh semua orang. Maksudnya semua orang akan nampak yang sebenarnya orang tu lah yang salah. Okay, so kalau sesuatu tu dah benar, kita dah tak boleh refute. Kalau itu memang kebenarannya, tolaklah macam mana, semua akan nampak. So, you akan memalukan diri you di hadapan Allah dan malaikat dan juga manusia keseluruhannya. Dan yes, semua orang tak suka dizalimi. Hatta diri kita pun kita ada tanggungjawab kan untuk tak menzalimi diri kita. So, antara cara tak menzalimi diri kita tu adalah kita submit lah pada Allah. Itu caranya. Okey, seterusnya pada ayat 88. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Okey, silakan tafsirnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab seksa daripada mereka dan mereka pula tidak diberi tempoh atau perhatian. Okay, terima kasih. So kat sini dia kata mereka kekal di dalamnya. So di dalamnya, nya tu refer pada apa? Perkataan dia fiha. Ha tu adalah mu'annas, jadi dia refer kepada api neraka lah. Walaupun tak disebutkan neraka kat sini, tapi difahami. Kalau di akhirat nanti, kalau tak masuk syurga, mesti masuk tempat satu lagi, which is neraka. Jadi orang-orang yang datang dengan dosa syirik ni, ataupun mereka yang menolak tentang ketauhidan terhadap Allah ni, mereka tak akan diringankan azab dan tidak ditangguhkan. Akan dimasukkan tanpa penangguhan. Okay? Kecuali ada pengecualian. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali mereka yang daripada golongan ni,
diberi warning tentang azab ni kecuali kalau mereka sempat bertaubat sebelum mati. Selepas mereka mensyirikkan Allah tu illal lazina tabu, kecuali mereka yang syirik. Min zalika illal lazina tabu, kecuali mereka yang bertaubat. Min ba'di zalik, selepas perkara tadi, selepas perkara dosa syirik tadi ataupun tidak menerima message tadi. Wa aslahu, dan membetulkan semula kesalahan mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kat sini Allah kata ada peluang untuk taubat. Kalau kamu berpeluang untuk taubat, maka tidaklah diazab dengan azab yang di atas tadi. Okey, so kat sini Allah kata wa aslahu. Dia bukan taubat je, tapi kena betulkan. Sebab kita tahu ahli kitab ni antara sifat yang disebutkan adalah mereka merubah mesej. So, bila mereka bertaubat, mereka kena betulkan balik apa yang telah mereka rosakkan daripada mesej sebelum ni. Okey, kemudian ayat 90, innal lazina kafaru ba'da imanihim summasdadu kufran. Yang tadi disebut tentang orang bertaubat kan, sekarang disebutkan tentang orang yang bukan bertaubat, malah lebih teruk dia punya kekafiran. Summasdadu kufran, dan bertambahlah kekufuran ataupun bertambahlah kedegilan mereka ni. Dia punya rebel terhadap Allah. Allah kata lan tuqbala taubatuhum. Orang-orang yang betul-betul ungkal ataupun betul-betul menolak ni, maka tidak akan diterima. So maknanya boleh bertaubat kalau sempat, tapi kalau tak sempat maka mereka tak akan diterima. Wa ulaika humud dallun, dan mereka tu adalah orang-orang yang betul-betul sesat. Okay, na'udzubillah. So kat sini disebutkan tentang ahli kitab, tapi secara tak langsung juga merujuk pada manusia keseluruhannya, termasuklah kita lah. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman kita pada ketauhidan lah, dan tidak dibulak-balikkan hati kita. Okey, kemudian ayat 91, innal lazina kafaru wa matu. Jadi mereka yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kufur tadi, maknanya mereka yang tak sempat bertaubat tadi, bukan daripada kalangan allazina tabu seperti ayat 89. So ayat 90 dengan 91 merujuk kepada mereka yang tak bertaubat atas dosa-dosa mereka tadi. Fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima daripada satu orang pun di kalangan mereka, mil'ul ardi, sepenuh bumi, zahaban, emas, walau iftada bih, walaupun mereka menggunakan kekayaan mereka tu untuk menebus diri mereka. So mereka yang mati dalam keadaan kafir dan tak bertaubat ni, kalau dia ada sepenuh bumi yang dipenuhi emas pun, kalau dia cuba untuk tebus, maka Tuhan tak terima, sebab dosa syirik tu besar. Okay, ulaika lahum azabun alim, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka tak ada yang boleh membantu. So kalau dosa lain tu boleh terampun, dosa syirik yang dikuatirilah tak boleh terampun, melainkan kita sempat bertaubat sebelum mati. Okay. So persoalannya, kenapa Allah sebut tentang kalau mereka menebus diri mereka dengan emas? Kenapa emas? Ustazah, pasal dulu tak ada duit. Semua pakai emas dengan gangsa. Okey, emas dengan perak. Bolehlah, gangsa pun boleh juga, ada pun satu komoditi. Okey, itu satu pandangan. Yang lain kenapa kan Allah sebut emas? Specifically disebut tentang kalau mereka cuba tebus dengan emas. Okey, ada yang sebut sebab kekayaan dan sebagainya, betul. So kenapa disebut ayat tu? Kerana ada setengah orang-orang yang tak beriman ni, dia rasa alah kalau dia buat salah pun, esok-esok kalau mati, dia tebus sajalah diri dia dengan kekayaan dia. Seperti mana yang dia dah buat kat dunia. Sebab kalau kita tengok orang-orang yang kaya ni, kalau dia buat salah, senang aja dia bayar lawyer. Ataupun dia bayar je lah pampasan ke ganti rugi, dah settle masalah. So mereka merasakan benda tu pun applicable di akhirat. Kalau dia mati, kalau seandainya ada dosa, yang mana dosa tu tak terampun, dia rasa dengan membayar tu boleh clearkan dan boleh tebus diri. Which is not happening lah di akhirat tu, seperti mana disebut pada ayat 91 sebelum ni. So maknanya dosa syirik tu sangat besar. Kalaupun dia ada sepenuh bumi dengan emas ni, dia penuhkan bumi dengan emas dia tu, dia tak akan boleh lepas lah, tu maksudnya. Okey, selesai bab tu. Kita masuk pada bab yang seterusnya, iaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Okey, apa dalam tafsiran dah?
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian daripada harta yang kamu cintai. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Okey, baik. Terima kasih. So, kalau kita tengok yang tadi, ayat tadi yang mana orang-orang kafir ni, itu sebagai satu jawapan, sebagai satu kaitan lah dengan jawapan yang Allah berikan pada Nabi kita pada ayat yang ke atas tu. So, pada ayat 91, kalau orang kafir tu cuba tebus diri mereka dengan emas, setelah mereka syirik tadi dan setelah mereka mati, di akhirat dia cuba nak tebus dengan emas, benda tu tak laku kan. So Allah kata sepatutnya kalau kita ada kekayaan tu, kita hendaklah nafkahkan ataupun infakkan semasa kita hidup. Bukan tunggu dah mati. Okey, lan tanalul birra, sesekali kamu tidak akan mendapat kebaikan. So kebaikan tu refer juga kepada syurga. Al-birra tu bermaksud syurga ataupun pahala. Kamu tidak akan mendapat syurga kecuali kamu infakkan apa yang kamu suka ataupun kamu sedekahkan apa yang kamu suka. Yang ini benda yang agak mencabar sebab selalunya kita tend to bagi benda yang kita dah tak nak ataupun satu jumlah yang kita tak nak ataupun kita tak kisahlah. Contoh kalau kita infak ataupun sedekah, lazimnya lah kebanyakan manusia akan bagi amount yang sikit. Sebab benda tu tak rasa. So Allah kata yang terbesar, satu pengorbanan yang terbesar untuk syurga adalah kita berikan jumlah yang kita suka, yang kita akan terasa kehilangannya. Sama juga macam kurban kan, kurban kita beri kurban yang terbaik, yang termahal dalam kemampuan kita. Baru kita rasa dia punya pinch tu, barulah nampak yang situ kita ada pengorbanan. Okey, jadi kat sini disebutkan, kamu tidak akan mendapat syurga kecuali kamu berikan dengan ikhlas apa yang kamu suka. Okey, wa ma tunfiqu min syai'in, kamu tidak memberikan apa-apa kecuali Allah mengetahui. Mana segala yang kamu berikan tu, niat di sebaliknya Allah tahu. Sama ada ikhlas ataupun tidak. Okey, so selesai. So selesai bab yang mana Nabi berdepan dengan golongan ahli kitab yang cuba berdebat dengan dia soal ketauhidan ataupun soal ketuhanan. Okey, kemudian masih lagi perdebatan tu tapi kali ni mereka cuba bercakap dalam nada yang mana mereka menuduh Nabi kita ni seperti menyampaikan sesuatu yang bohong sebab mereka kata syariat Nabi Yaakob tak seperti mana yang Nabi sebutkan. Sebab Nabi kata yang message dia adalah sambungan daripada message para anbiya sebelum ni kan. Tapi ahli kitab menuduh yang Nabi kita menukar ataupun message Nabi kita tak sama dengan message Nabi sebelum ni. Khususnya Nabi Yaakob yang mana disebut dengan nama Israel. So kalau kita tengok perkataan Israel ni pun ada setengah orang-orang Israel sendiri mengatakan dalam Quran ada Israel tak ada Palestin. So mungkin mereka ambil daripada ayat ni lah. So how to refute the argument? Cara untuk refute adalah Israel dalam ayat ni tak refer kepada negara. Dia refer kepada orang. So apa buktinya? Buktinya adalah pada perkataan selepasnya iaitu Allah kata Israelu ala nafsihi. Ke atas dirinya. So kalau dirinya maknanya dia adalah orang lah, nama orang bukan nama negara. Okay, nampak tak? Even perkara macam gitu pun mereka cuba nak twist and turn. Sedangkan ayat ni tak refer pada negara tapi refer pada orang. So siapa orangnya? Orang tu adalah Nabi Yaakob alaihissalam. So kenapa digelar Israel? Sebab Israel tu dalam bahasa Ibrani tak silap saya adalah bermaksud hamba Allah, Abdullah. Israel boleh bermaksud Abdullah ataupun boleh bermaksud tentera Allah. Tapi lazimnya dikaitkan dengan maksud Abdullah. So itu Israel, gelaran untuk Nabi Yaakob. So pada ayat 93, kullu ta'am kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsi. Kesemua makanan asalnya adalah halal untuk Bani Israel. Kecuali apa yang diharamkan oleh Israel ke atas dirinya. Okey, siapa Israel? Nabi Yaakob. Kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Yaakob ke atas dirinya. Min qabli an tunazzalat Taurah. Sebelum datangnya kitab Taurat. Kul fa'tu bit Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, datangkanlah dalil daripada kitab Taurat. Fatluha dan bacakan ayat dari Taurat tadi kalau kamu
benar-benar bercakap benar. So kenapa turun ayat ni? Turun ayat ni kerana dalam tak silap saya ada yang bertanya pada Nabi kita tentang persamaan mesej dia dengan Nabi Yaqub. Sebab kata mereka Nabi Yaqub dalam syariat dia mengharamkan susu binatang, tak silap saya. Sekejap yang saya ingat susu binatang. So dia haramkan minum susu binatang. So pada pandangan golongan Yahudi ni, mereka kata kalau mesej kamu sama dengan kami Muhammad, tapi dalam mesej kami Nabi Yaqub dia tak minum susu haiwan. So kalau kamu boleh minum susu haiwan, tak samalah dengan Nabi Yaqub yang kamu dakwa kamu adalah penyambung mesej dia. Itu tuduhan orang-orang Yahudi. Seolah-olah macam nak twist fakta tadi, nak mengatakan Nabi kita bohong lah. Sebab Nabi kata Nabi adalah penyambung daripada para anbiya sebelum ni kan. Tapi mereka kata Nabi bohong sebab Nabi halal minum susu haiwan. Tapi Nabi Yaqub tak halal minum susu haiwan. Tu dakwaan mereka. So macam mana nak jawab? Allah turunkan ayat ni. Allah kata semua makanan tu sebenarnya halal. Semua makanan yang kamu kata haram tu sebenarnya halal. Kecuali benda tu diharamkan oleh Nabi Yaqub sendiri ke atas dirinya. Kenapa? Kerana pada zaman Nabi Yaqub belum turun kitab Taurat. Tu yang disebutkan min qabli an tunazzalat Taurah. Yang mana pada zaman Nabi Yaqub adalah sebelum daripada turunnya kitab Taurat. So kitab Taurat turun pada siapa? Pada Nabi Musa. So Nabi Musa dengan Nabi Yaqub, siapa yang lebih dulu? Nabi Yaqub lebih dulu. Barulah Nabi Musa. Jadi kalau kamu kata benda tu tidak ada dalam Taurat, maka datangkanlah Taurat yang kamu kata benda tu haram dalam Taurat. Okey, tu kirakan macam satu cabaran untuk orang-orang Yahudi yang mendakwa. Sedemikian yang mana mereka kata Nabi kita menipu lah. Tu Allah kata yang haram tu adalah Nabi Yaqub sendiri yang tak nak consume. Tapi dari segi syariat, susu tu halal. Okey. Dan kalau kamu kata haram, datangkan dalil daripada Taurat. Tapi mereka tak datangkan. Sebab mereka tahu tak ada dalil dalam Taurat yang katakan benda tu haram. Okey. Tu cerita di sebalik penurunan ayat 93 surah Ali Imran. Okey, setakat tu ada apa nak tanya, nak tambah? Ada? Tak ada? Okey, tak ada, kita beransur pada ayat seterusnya, ayat 94. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik. Silakan tafsir anda. Jika tidak, maka sesiapa yang mereka-reka kata-kata dusta terhadap Allah, sesudah yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Okey, jadi kat sini Allah kata pada Nabi kita, kalaulah setelah kamu menyebutkan ayat di atas, ayat 93 ni, kamu cabar mereka untuk datangkan kebenaran ataupun datangkan perkara yang kamu sebut dalam Taurat tadi dan mereka tak nak buat ataupun faman iftara, mereka tak mampu nak buat dan mereka sebenarnya tak mampu kerana mereka membuat cerita lah. Okay. Fa'ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim ataupun melampaui batas. Sebab mereka tahu tapi mereka pusing fakta tu. Okey, terus pada ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Nampak kan ada perkataan millata Ibrahim. Ikutlah agama Nabi Ibrahim. Okey, qul sadaqallah bermaksud katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, telah benar apa yang telah Allah katakan. So kalau Allah kata mereka ni tipu, betul lah yang apa yang Allah katakan. So kalau kamu dah tahu yang kamu ni sebenarnya dah caught red-handed menipu, fattabi'u millata Ibrahim hanifah, maka ikutlah kembali agama Nabi Ibrahim dalam keadaan hanifan, dalam keadaan lurus, dalam keadaan kamu ni ikut dengan cara yang sebetulnya. Wa ma kana minal musyrikin, dan disebut kat sini Nabi Ibrahim bukanlah daripada kalangan orang-orang yang syirikkan Tuhan. Okey, tu maknanya pada ayat ni dibetulkan balik orang ahli kitab setelah didapati mereka menipu pada dakwaan mereka. Okey, selesai. So masuk pada ayat 96. Okey, maknanya dialog tadi dah selesai dijawab, maka ayat 96 tu adalah Allah sebutkan balik tentang kisah Nabi yang terdahulu sebagai untuk refreshkan
fikiran mereka ataupun refreshkan ingatan mereka pada silsilah nabi-nabi yang sebelum nabi kita. Okey, disebutkan pada ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang awal-awal diletakkan bagi manusia adalah yang berada di Bakkah. So Bakkah tu adalah nama lama bagi Makkah. So Makkah nama lama dia Bakkah, Mubarakan yang diberkati, wa hudal lil alamin, dan juga sebagai petunjuk untuk sekalian alam. So mubarak tu daripada perkataan barakah. Barakah tu maknanya kebaikan yang tak putus-putus lah. Sebab tu kalau kita lihat Mekah tu dia ada kaitan dengan Zamzam. So kalau Zamzam pun sekarang mereka kaji tentang telaga Zamzam, tak nampak daripada mana sumbernya. Kalau sungai kita boleh nampak kan sungai tu daripada mana. Tapi Zamzam tu tak dapat dilihat exactly sumber tu daripada mana. Bila ada yang selam ke dalam telaga Zamzam, dia cuma nampak air tu daripada rekahan dalam batu. Tapi dari mana Allahu alam. So macam susah nak explain secara akalnya bahawa daripada rekahan tu boleh datang air yang banyak, sedangkan Mekah tu berada di padang pasir, kawasan padang pasir. So maknanya telaga Zamzam tu sendiri menampakkan sesuatu yang miraculous lah. Sebab tu disebutkan mubarakan. Tempat tu mubarakan, ada banyak keberkatan sebab dari perkataan barakah tu bermaksud kebaikan yang berterusan, yang banyak. So kebaikan tu banyak, antaranya rezeki lah. So air Zamzam tu dia refer kepada something yang berbentuk abundance. Okay. So seterusnya ayat 97. Fihi ayatun bayinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. So tadi kalau ayat 96 Allah sebutkan rumah yang pertama. So rumah ni refer kepada Kaabah. So Kaabah ni kalau kita tengok ada setengah sejarawan berpendapat dia bukan didirikan oleh Nabi Ibrahim sebenarnya. Nabi Ibrahim cuma meneruskan legasi tu. Yang awal-awal letakkan Kaabah tu adalah Nabi Adam. Okay, setelah benda tu hilang dimakan zaman, maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk bina balik Kaabah tadi. Dan kalau kita tengok dari segi pembinaan Kaabah, dia punya structure ataupun dia punya keluasan structure tu, dia lebih kurang sama macam Masjidil Aqsa dari segi ukurannya. Okay, katanya lah, so mungkin anda boleh kaji bab tu persamaan dari segi macam mana. Kenapa sama? Sebab yang arkitek yang bina tu adalah orang yang sama. Okay, so fihi ayatun bayinat. So pada Kaabah tadi adalah petanda dan juga keterangan maqamu Ibrahim, khususnya tempat berdiri Nabi Ibrahim. So siapa yang masuk ke situ, siapa yang masuk ke kawasan yang mubarakan tadi, yang penuh berkat tadi, kana aminah, maka dia akan mendapat keamanan ataupun mendapat keselamatan. Okay, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilah. Dan bagi manusia ni Allah telah kirakan Allah telah decree ataupun Allah telah perintahkan ke atas manusia hijjul baiti, berhaji kepada rumahnya, man istata'a ilaihi sabilah. Siapa yang mampu untuk mengharungi perjalanan. Man istata'a tu siapa yang mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk mengharungi perjalanan. Ilaihi sabilah, mampu untuk sampai kepadanya. Dia tu refer kepada Kaabah, sabilah, perjalanan tadi. Okay, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan ghaniyyun 'anil alamin. Okay, wa man kafara bermaksud dan siapa yang mengingkari perintah haji tadi, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah tu adalah maha kaya. Maknanya ibadah kita tu Allah tak perlukan sebenarnya. Okay, Allah tak kirakan ibadah tu tak memberi kesan pada Allah pun. Dia hanya memberi kesan pada kita. Okey, tu ayat 97. Okey, setakat tu ada apa nak tambah, nak tanya? Yes, Ustazah. Sila. Tentang Bakkah. Saya pernah dengar kerana Bakkah tu it's almost the same pronunciation for crying. So kiranya Bakkah, bila kita pergi ke Mekah nampak Kaabah, kita akan menangis lah. Rasa insaf lah.
Ya, okey. So kalau kita tengok perkataan bakar daripada perkataan bakaun, bukaun, ba kaf alif hamzah bukaun. Bukaun tu maknanya nangis. So kalau dikaitkan dengan Mekah, kenapa manusia akan tersentuh hati dia? Sebab memang dijadikan hati kita tu akan tertarik pada tempat tu. Sebab tu kalau kita tengok ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim setelah dibina Kaabah kan, Allah suruh dia menyeru manusia. So Nabi Ibrahim pun agak pelik lah nak seru siapa, tak ada orang kat sini. So Allah kata panggil je manusia ni. Mereka akan menyahut seruan kamu lah. Jadi Nabi Ibrahim just panggil walaupun tak ada orang kat depan dia, yang menyampaikan tu adalah Allah. Okey, jadi kenapa manusia tertarik hatinya? Sebab dijadikan tempat tu ada tarikan walaupun tak ada apa-apa yang hebat lah, just Kaabah saja. So kalau tanya pada kita, katalah situ tak ada Kaabah, kita nak datang Mekah tak? Tak rasa. Sebab yang menarik kita adalah Kaabah tu. Bukan kawasan itself, tapi tempat tu ada satu structure yang dibina, yang mana structure tu Allah kata kalau diseru oleh Nabi Ibrahim, manusia akan datang. Okey. So perkataannya bakah daripada perkataan bukaun, ada kaitan dengan perkataan bukaun. Buka tu maknanya sedih ataupun nangis. Kalau kita buka tu maknanya open kan. Tapi kalau bukaun, ba kaf alif hamzah refer kepada crying. Okey, selesai. Dan kenapa Mekah tu ada something macam magical sebab tempat tu kalau kita tengok dia ada pergerakan tawaf. So apa-apa yang ada pergerakan tu dia ada energy, dia ada vortex di situ. Jadi dia punya tempat tu ada tawaf kan, dia ada some kind of spiritual vortex. So tempat tu ada banyak positive energy. Okay, dan kalau kita tengok di tempat-tempat lain di dunia pun, the dark forces pun ada mereka punya vortex juga. Tu anda boleh kajilah. Kenapa untuk menyerupai apa yang Allah cipta dari segi spiritual, dari segi spiritual vortex di situ. Okay, dan Kaabah tu atasnya ada Baitul Ma'mur. Tempat tawafnya para malaikat. So maknanya Kaabah kita dengan Kaabah malaikat tu dia align. Dan adalah mereka yang mengkaji tentang the flight path of birds. Burung-burung tak akan terbang merentasi Kaabah. Dia akan terbang around the Kaabah. Dan adalah yang observe, yang mereka yang mengkaji tentang burung, ada yang mereka kata kat kawasan Kaabah tu ada pelbagai spesies burung dan mereka seolah-olah macam ada hierarki gitu. So burung-burung kecil ni akan terbang di kawasan pinggir-pinggir tu. Lepas tu burung yang lebih besar di kawasan nak dekat-dekat ke arah Kaabah tu. Dan burung yang paling besar macam falcon ataupun eagle, dia akan terbang kawasan dekat-dekat ke Kaabah tu tapi mereka tak akan merentas di atas Kaabah. Tu kata mereka yang mengkaji burung lah. So mungkin kita boleh baca tentang perkara tadi. So kenapa macam gitu? Sebab Allahu'alam. Sebab kalau kita tengok pada ayat sebelum ni, kan Allah kata yang apa yang ada di bumi dan langit adalah mereka submit kepada Allah. So kalau Allah aturkan macam itulah makhluk-makhluk yang lain. Okay, selesai. Okey, masuk pada ayat yang ke-98. Silakan sesiapa tafsirnya. Katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Okey, so kat sini bila dah dibentangkan semua argument tu, balasan bagi semua argument, Allah suruh Nabi tanya, katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, apa lagi yang kamu tidak terima ataupun apa lagi yang kamu tak satisfied dengan semua ayat-ayat Allah yang telah Allah berikan. Sedangkan kamu tahu bahawa Allah tu Maha menyaksikan terhadap apa yang kamu lakukan. So maknanya soalan ni adalah untuk menemplak mereka lah. Apa lagi yang mereka tak puas hati. Semua dah clear. So apa lagi yang, what is stopping you? What is stopping you from believing in God? Okay, in its true form. Itu maksudnya. Okey, tu ayat 98. Kemudian 99. Kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajah. Silakan, sesiapa? Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan dan Allah tidak leka terhadap apa yang kamu lakukan.
Terima kasih. So kat sini disebutkan pada Nabi kita untuk sebut pada ahli kitab, kenapa kamu cuba nak tutup kebenaran tadi untuk menyesatkan manusia? Okey, adakah kamu nak membengkokkan jalan yang memang lurus ni? Okey, sedangkan kamu nampak kebenaran tadi. So kat sini seperti menemplak khususnya mereka yang dari golongan misioneri lah. Mereka yang cuba untuk tarik orang balik masuk kepada agama yang salah. Okay, so Allah tanya, kenapa kamu nak pesongkan manusia daripada jalan yang benar? Sedangkan kamu tahu jalan tu yang kamu tempuh itu salah. Okay, dan Allah kata Allah tidak lalai. Maknanya adalah balasan untuk kamu atas sebab dosa tadilah kerana menyesatkan manusia. So kenapa mereka sanggup sesatkan manusia? Kerana kita tengok dari zaman berzaman, agama tu adalah satu tool yang manusia gunakan untuk kontrol orang lain. Okey, jadi kerana dengan agama tu manusia boleh kontrol orang lain, mereka gunakan agama tadi ikut kepada agenda mereka supaya manusia yang kurang cerdik ni yang mengikut mereka akan dapat dikontrol. Sebab tu Allah tanyalah, apa lagi yang menyebabkan kamu ni tak beriman dan kenapa kamu nak pesongkan manusia hanya kerana kamu ada agenda sendiri. Okey, tu ayat 99. Okey, masuk pada ayat yang ke-100. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqa. Silakan, siapa tafsirnya? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Terima kasih. So kat sini adalah warning untuk mereka yang beriman. Kalau kamu taat ataupun kalau kamu ikut cara hidup orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, nanti kamu akan terpesong. Kenapa? Sebab kita akan terpengaruh dengan siapa yang kita rapat. Maknanya Allah nak kata hati-hati terhadap mereka. Jangan sampai kerana kamu nak berbaik, nak menjaga hubungan dan sebagainya, jangan sampai kamu terpesong seperti mana mereka. Jangan sampai kamu terpengaruh lah maksudnya. Okey, selesai bab tu. Okey, ada apa-apa anda nak tambah, nak tanya bahagian tu? Ustazah, saya nak tambah ayat yang 93 yang apa? Ada perkataan Palestin kan? It's an illogical argument lah. Sebab Singapore pun tak mention in Al-Quran. Singapore exists, Yes. isn't it? And Yeah, then, true. like the only modern country that is mentioned in the Quran is Mesir, Egypt. Yeah. Yeah. Yes. So, yeah. Udkhulu Misra insya-Allah amin, itu pada surah Yusuf lah. Yalah betul. So maknanya tak semestinya benda tu kena be mentioned in a book ataupun in a scripture barulah benda tu ada. Sebab scripture hanya mention yang penting aja. So tak semestinya benda tu kena mention barulah benda tu actually wujud. So maknanya argument mereka tu tak kuat lah. And furthermore, ayat tu sendiri pada ayat ni Allah kata ala nafsih, ke atas dirinya. So takkanlah is a state, mestilah is a person. Dia tak bolehlah orang, dia tak bolehlah negara, sebab tu disebutkan atas dirinya. Sebab negara tak makan, yang makan tu orang. Okay, sebut tentang orang kalau anda tengok pada kita side track sikit, kita pergi pada surah Yusuf sebentar surah Yusuf. So kalau tengok pada surah Yusuf, pada awal surah ada disebutkan tentang mimpi Nabi Yusuf kan. Mimpi Nabi Yusuf sebentar. Di sini ayat 64. So pada ayat 64 surah Yusuf, yang mana Nabi Yusuf cerita pada ayah dia. So kalau dalam ayat ni kita nampak Nabi Yusuf senang menceritakan pada ayah dia, itu menampakkan hubungan ayah dengan anak tu rapat. So maknanya Nabi Yaakob ni adalah seorang ayah yang approachable. So anak-anak tak takut untuk datang dan bercakap dengan dia. So hubungan anak dengan ayah tu rapat lah. Sebab tu dia boleh cerita hatta benda yang berkaitan mimpi sekalipun. Okey, jadi pada ayat ni disebutkan, ingatlah satu ketika dulu ketika Nabi Yusuf berkata pada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya aku melihat ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat 11 planet. Kawkaban tu ada beberapa maksud depending on usage. Kawkaban boleh bermaksud bintang, boleh bermaksud planet. Tapi kalau dari segi kajian sains yang sekarang, planet tu pun actually adalah bintang. Bintang yang besar itulah menjadi planet. Okay? So dia melihat 11 planet, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semua mereka ni kepadaku bersujud. Okay, so kalau dari segi struktur bahasa, ada yang membahaskan perkataan sajidin ni
kalau dari segi nahunya adalah salah. Sebab perkataan sajidin tu dia refer kepada benda yang berakal, maknanya manusia lah. Tapi yang Nabi Yusuf cerita ni, dia nampak bukan manusia, dia nampak objek-objek di langit. So kalau dari segi nahu ataupun dari segi grammar, dia adalah salah untuk gunakan sajidin. Tapi kerana dari segi ruling of nahu, kalau benda tu disebut dalam Quran walaupun menyalahi struktur nahu, so Quran tu akan menang ataupun Quran tu akan dikira sebagai betul. Sebab tu mereka tak bahaskan kenapa sajidin di sini walaupun dia refer kepada objek di langit sedangkan asal dari segi hukum nahunya kena sajidah. So kalau let's say benda-benda yang non-human ni anda kena tulis dengan feminine form. So katalah sajidin kan, sepatutnya kalau dari segi struktur nahu dia sepatutnya ditulis dengan sajidatun ataupun sajidatun tu dia adalah singular for female. Sajidah singular. Ataupun kena gunakan plural for female. Sajidats. Okay? Itu kalau yang betul lah dari segi struktur nahu. Tapi kerana dia disebut dalam Quran, so nahu tu tak boleh melawan Quran. So that's why dikira sajidin tu sebagai betul. Itu dari segi perbahasan nahunya. Satu lagi adalah perbahasan kenapa Allah sebut sebagai sajidin. Ada beberapa sebab. Antaranya kerana struktur ayat sebelum ni adalah ghafilin. Kalau disebut sajidin, barulah dia rhyme dengan ayat sebelum ni which is ghafilin di hujung. Kalau sebut sajidah atau sajidat, dia tak rhyme. Sebab tu Quran sebut sebagai sajidin. Itu satu sebab lah kerana rhyme tadi. Sebab yang lain adalah kerana kaukaban, bintang ataupun planet, matahari dan bulan yang Nabi Yusuf nampak ni adalah bukan bintang yang betul. Bukanlah bulan yang betul, bukanlah matahari yang betul. Dia adalah perlambangan kepada sesuatu yang sebenarnya manusia. Sebab tu Quran sebut sajidin. Perlambangan pada siapa? So bintang ni yang 11 refer kepada dia punya adik-beradik. Okey, kemudian matahari refer kepada siapa? Ayah dia. Okey, kemudian bulan refer pada siapa? Refer pada ibu dia. Kemudian ada yang kaji, kenapa bulan dia refer kepada ibu, matahari dia refer kepada ayah? Kenapa? Sebab dari segi kita punya biologi, peredaran hormon kita, kalau perempuan dia seperti kitaran bulan. Kalau lelaki pula seperti matahari. So lelaki every day is a new day. Dia tak simpan rekod semalam. Kalau perempuan dia akan simpan rekod semalam dan kita punya kitaran hormon kita macam bulan. So pada hari yang kita bulan terang, dia best lah, mood dia baik apa semua. So bila datang bulan gelap dia, mood dia pun down. So kat sini kita kena faham lah dari segi perkahwinan, kena faham dua-dua ni. So kalau dari segi kalau mereka yang TTC trying to conceive pun kena faham juga kitaran ni. Bila kitaran kesuburan seorang isteri tu sebab dia seperti kitaran bulan. Lepas tu lelaki seperti matahari sebab testosteron akan jadi paling optimum pada waktu pagi. So isteri kena faham lah kenapa waktu pagi suami agak turn on sebab kerana kitaran tadi seperti mana yang Quran sebut. Yang mana ayah diumpamakan seperti matahari dan ibu seperti bulan. Okey, so subhanallah daripada ayat ni pun ada maksud tersirat di sebaliknya. Okey, baik. Okey, ada apa-apa nak tambah, nak tanya? Kalau tak ada, kita masuk pada ayat tadi. Okey, so tadi kita dah habis pada bahagian yang ini. Okey, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan. So maknanya ni sebagai peringatan untuk kita. Janganlah kamu terlalu baik sangat ataupun terlalu ikutkan sangat orang-orang daripada ahli kitab kerana dikhawatiri kamu akan terjerumus kepada kekafiran seperti mana mereka. Okay, itu sebagai satu warning untuk kita. Okay, dan kalau kita lihat pada ayat ni, kita boleh relate kepada kisah Isra' Mi'raj Nabi kita kan. Nabi kita dalam perjalanan Isra' Mi'raj, dia dinampakkan ataupun dia dijumpakan dengan dua golongan ataupun dua manusia ni, yang mana mereka ni cuba untuk menarik Nabi kita kepada mereka.
So Nabi pun buat bodoh. So bila Nabi tanya siapakah mereka wahai Jibril, Nabi kata itulah daripada golongan Yahudi dan Nasrani yang cuba untuk menarik kamu. So kalau kamu mengikut panggilan mereka, dikhawatiri umat kamu pun akan seperti mereka. Dan pada satu bahagian yang lain diceritakan bila Nabi Mi'raj ke langit, Nabi disuruh pilih antara susu dan juga arak, tak silap saya. So Nabi pilih susu. Kenapa? Sebab susu tu adalah fitrah kita. Kalau arak tu bukan fitrah kita. So fitrah tu apa? Fitrah tu nature kita. Nature as a human, kita akan minum susu. Okay, tapi mereka yang lactose intolerant tu cerita lain lah. Tapi selalunya kalau sebagai bayi, bayi tu akan minum susu sebab tu adalah fitrah dia. So kembali kepada fitrah tu maksud di sebalik pemilihan Nabi terhadap susu tadi. Okay, okay, cakap-cakap kita dah pukul 10 dah. Ada apa-apa nak tanya, nak tambah sebelum kita tutup perbahasan malam ni? Ada? Kalau tak ada, kita boleh, we can call it a night lah insyaAllah. Kita tutup dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat malam semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Ustazah. Sama-sama.